Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi donat gebu dengan menggunakan kaedah autolisis. Kaedah ni sesuai untuk yang tak ada masa nak menguli. Okey, mula-mula sediakan dulu satu bekas, kemudian timbang 200 gram tepung high protein, kemudian campurkan juga dengan 50 gram tepung yang seberguna, saya gunakan cap sauh. Kemudian tambahkan lagi 2 sudu besar susu tepung. Okey, kita kacau dulu semua bahan ni, kemudian barulah masukkan air lebih kurang 130 ml. Okey, kita masukkan sedikit demi sedikit. Untuk cara autolisis ni, kita jangan masukkan yeast terlebih dahulu. Okey, bila dah jadi dough macam ni, barulah perap lebih kurang 6 hingga 8 jam supaya gluten tu akan terbentuk. Okey, ni selepas 2 jam diperap, okey, kelihatan sini dia punya dough tu dah semakin lembut. Okey, kita perap lagi. Dan ni selepas 3 jam, okey, dia punya texture tu jadi semakin lembut dan melekit. Lagi lama diperap, lagi lembut dough. Tapi ni saya perap lebih kurang 3 jam je. Kemudian boleh masukkan 1 sudu besar yeast dan juga sedikit air supaya tak terlalu kering. Sambung uli lagi sehingga yeast tadi tu sebati dengan dough. Dan yang last kali, jangan lupa masukkan 1 sudu besar margarin, kemudian kita uli lagi. Okay, kalau nak senang boleh je kita mixer lebih kurang 5 hingga 7 minit bagi semua tu sebati dan dough jadi semakin lembut dan elastik. Okey, ni dia dah jadi dah dough untuk donat. Okey, boleh tengok sini dah terbentuk dia punya window pane. Kemudian boleh perap selama 30 minit ataupun sehingga dough ni dia akan jadi naik sekali ganda. Okey, ni selepas 30 minit dia perap, okey, dough dah pun naik. Kemudian kita boleh keluarkan daripada mangkuk dan letakkan di atas papan pencanai. Kemudian kita buang dia punya gas. Okey, boleh bahagikan dough ni kepada beberapa bahagian. Untuk setiap dough kecil ni saya dah timbang berat dia lebih kurang 35 gram. Kemudian kita rounding bagi dia kemas. Lepelkan dough dengan menggunakan penutup Tupperware ataupun boleh je guna acuan donat tu. Kemudian buat lubang di tengah. Perap sekejap lebih kurang 10 minit. Sambil tu kita dah boleh panaskan minyak dalam kuali dengan api yang sederhana. Okey, ni selepas 10 minit dough pun dah naik sikit dan bila kita pegang tu dough ni dia akan jadi lebih ringan. Okey, bila minyak tu dah panas barulah start menggoreng. Pakai api yang sederhana je, jangan pakai api terlalu besar. Balik-balikkan dough ni supaya semua bahagian tu akan masak merata. Okey, bila dah kepirangan macam ni, barulah angkat dan tiriskan minyak. Okey, ni dia donat tadi dah pun siap digoreng. Okey, bila dah agak suam tu, barulah kita salut dengan gula. Okey, untuk salutan gula boleh gunakan dustin sugar supaya bila donat ni disalut dia tak akan mudah mencair. Okey, ni dia dah siap pun donat tadi. Okey, saya nak cuba sikit. Boleh tengok sini dia punya texture tu memang sangat lembut, gebu dan ada wiring. Dan rasa dia pun sangat sedap. Senang je kan nak buat donat dengan menggunakan kaedah autolisis. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.